Panggil lah dia orang. Bos apa? Sabar, relax. Kata kau dah bawa Kaabah, relax. Bozan, masuk. Apa Cik Lan? Apa Cik Lan cakap lagi? Tak, panggil je lah dia orang. Tak, panggil je. Panggil je Cik Lan. Panggil je. Panggil je Cik Lan. Panggil je. Kau nampak dia tak rotan ni Ini kena 15 sebatan tau. Oh, masa lontar Jamrah tu. Jamrah, kenapa? Batu lebih tu saya bawa dah balik. Habis tu? Ada dah saya bawa lah. Bawa apa? Ni kan batu lontar setan tu. Okey, lepas sekarang. Setan tu ada kat situ. Jangan tak jawab ni. Macam ni nak balik ni? Gelap ni. Itulah. Brozan. Tolong! Aku tak keluar. Tak keluar. Nak selamatkan pasal walkie-talkie rosak. Walkie-talkie rosak. Nasib lah kau Cik Lan. Okey. Saya memang ada bawa air. Kau macam-macam bawa lah apa bagai lah. Kau ingat apa? Berkelah pok diesel. Air ni memang air Yasin campur dengan air Zam-Zam. Dah dibaca ya? Cik Lan, Buat air Zam-Zam air Zam-Zam jangan campur air Yasin. Tak apa. Nak tak? Kau alamak, tumbuk muka kau kena tempias Syul. Taklah, kan air Yasin kau orang sembuh. Tak. Jangan kurang ajar aku. Bukan aku ludah muka kau Kau jangan main dengan aku tau. Aku gila babi. Tak, ni air. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan.